Seterusnya soalan nombor 10. Raja berikut menunjukkan sebuah segitiga IJK. Cari luas. Okey, cari luas kita dah tahu caranya adalah panjang darab lebar. Itu formula luas. Untuk siapa? Untuk segi 4. Okey, bawah ni panjang, lebar yang ini. Tapi gambar ni sebenarnya bukan menegak tau, dia baring. Sebenarnya kalau nak lukis yang betul macam ni. Macam ni. Inilah panjang, inilah lebar. Gitu sebenarnya. Tapi gambar ni nampak macam berdiri kan. Dia kan berdiri, dia baring, lepek kat bawah tanah. Bawah lantai. Okey, tapi masalahnya ialah ini adalah segitiga. Ini segi 4. Apa kaitan dia? Cuba fikirkan. So, jawapannya adalah segitiga ni berasal daripada segi 4. Tepat. Jadi maksudnya yang ini dengan yang ini sama saiz. Maknanya kita boleh cari segi 4. Lepas tu kita bahagikan dengan 2. Jadi jawapannya panjangnya ialah 12, lebarnya ialah 6. Kita dapat jawapan, kita bahagikan dengan 2. Okey. So siapa buat ni je pun dah dapat markah. Jadi jawapannya ialah 72 bahagi 2. So jawapannya ialah 36 cm persegi. Okey? Boleh? Alright.